Pasangan suami isteri warga Myanmar mengaku membayar RM6,000 untuk dibawa bersama dua anak mereka dari Myanmar menggunakan laluan laut sebelum memasuki Malaysia dengan bantuan tekong dari Thailand. Ya, sementara itu dalam kes berasingan, sepasang suami isteri didakwa atas pertuduhan mengedar dadah jenis MDMA seberat 480.600 gram. Malaysia adalah termasuk negara yang paling berkembang. Dia juga memiliki satu peninggalan hutan yang paling tertua di dunia. Tapi pembahasan kita kali ini bukan tentang itu. Kenapa Malaysia jadi transit and kalian tahulah ya. Adakah Malaysia memang memiliki daya transit yang paling aman atau kurangnya keamanan di sana? Atau mungkinkah mereka bersembunyi di batu sebalik udang? Kita tidak tahu. Ya, oke, tanpa gor-gor. Yuk kita simak video ini. Pernahkah anda tertanya-tanya, kenapa Malaysia sering muncul dalam kes penyeludupan dadah antarabangsa? Adakah Malaysia merupakan negara pengeluar utama? Jawapannya, tidak semudah itu. Malaysia bukanlah pusat pengeluaran metamfetamin terbesar di Asia Tenggara. Tetapi kedudukan Malaysia menjadikannya sangat penting dalam peta perdagangan dadah serantau. Dan di sinilah persoalannya bermula. Malaysia berada di tengah-tengah laluan perdagangan Asia. Di sebelah utara, terdapat Thailand yang mempunyai hubungan darat dengan kawasan Golden Triangle. Di sebelah selatan pula terdapat Singapura dan Indonesia. Dan di sebelah timur, terdapat Sabah yang menghadap laluan maritim menuju Indonesia dan Filipina. Kedudukan ini memberikan Malaysia satu kelebihan yang sangat penting kepada perdagangan yang sah. Tetapi pada masa yang sama, ia juga boleh dieksploitasi oleh sindiket jenayah antarabangsa. Menurut laporan UNODC, rangkaian penyeludupan dadah di Asia Tenggara semakin mempelbagaikan laluan mereka. Antaranya ialah laluan maritim yang menghubungkan Malaysia, Indonesia dan Filipina. Malah, Sabah dikenal pasti sebagai salah satu kawasan transit penting dalam laluan tersebut. Tetapi, bukan hanya kedudukan geografi. Malaysia juga mempunyai pelabuhan perdagangan yang sibuk. Kontena keluar masuk setiap hari membawa pelbagai jenis barangan dari seluruh dunia. Dan keadaan inilah yang cuba dieksploitasi oleh sindiket. PDRM sendiri mendedahkan bahawa penggunaan perkhidmatan kontena merupakan antara modus operandi sindiket dadah. Dalam satu kes pada November 2025, pihak berkuasa menemui metamfetamin yang disembunyikan di dalam ruang khas sebuah kontena di Pelabuhan Klang. Kontena itu dipercayai menggunakan Malaysia sebagai titik transit sebelum dadah tersebut dihantar ke pasaran Australia. Ini menunjukkan satu perkara penting. Malaysia bukan semata-mata menjadi lokasi pasaran. Dalam sesetengah kes, Malaysia digunakan sebagai sebahagian daripada rangkaian penghantaran antarabangsa. Kalian lihat, Malaysia memang negara berkembang, bukan? Dan bukan itu sahaja. Menurut Global Organised Crime Index, Malaysia turut menjadi negara transit bagi perdagangan dadah sintetik dengan metamfetamin menjadi antara dadah utama yang diperdagangkan melalui rangkaian transnasional. Sebahagian besar metamfetamin tersebut dipercayai berasal dari Myanmar dan kemudian bergerak melalui rangkaian serantau. Jadi bagaimana rangkaian ini boleh bergerak? Bukan satu laluan sahaja. Ada laluan darat, ada laluan laut, ada penggunaan kontena dan ada juga individu yang digunakan sebagai pembawa. PDRM pada 2025 menyenaraikan 3 modus operandi utama yang dikenal pasti dalam kes-kes besar termasuk transit melalui perairan laut dalam, penggunaan drug mule dan penyalahgunaan perkhidmatan kontena. Dan inilah sebabnya Malaysia menjadi sangat penting dalam cerita ini. Bukan kerana Malaysia menghasilkan semua dadah tersebut, tetapi kerana Malaysia berada di tengah-tengah jaringan perdagangan serantau dari kawasan Golden Triangle menuju ke Asia Tenggara, kemudian melalui pelbagai laluan, sebahagiannya memasuki Malaysia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang tadi, mari kita lihat dulu video yang terbaru dari negeri jiran kita. Menurut berita Malaysia, sepasang suami istri ini dari Myanmar. Mereka datang melalui jalur laut. Mereka juga datang dengan membawa sejenis obat terlarang tanpa gor-gor. Yuk, kita sama-sama simak videonya.
Ya, sementara itu dalam kes berasingan, sepasang suami isteri didakwa atas pertuduhan mengedar dadah jenis MDMA seberat 480.60 gram. Teo Wailun 44 tahun dan Lim Suk Pei 38 tahun didakwa bersama-sama melakukan kesalahan itu di sebuah bilik di Bercam Bistari Ipoh pada 4 Ogos lalu. Kedua-dua tertuduh mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan, namun tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah tidak membenarkan mereka diikat jamin dan menetapkan 7 Disember depan untuk sebutan semula bagi menunggu laporan kimia. Pasangan suami isteri warga Myanmar mengaku membayar RM6,000 untuk dibawa bersama dua anak mereka dari Myanmar menggunakan laluan laut sebelum memasuki Malaysia dengan bantuan tekong dari Thailand. Pasangan pendatang asing tanpa izin parti itu ditahan ketika obsasa oleh Jabatan Imigresen Malaysia JIM dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN di Apartmen Sutera Mas Ibu Negara yang bermula 10.30 malam tadi 11 Ogos. Katanya urusan perjalanan itu dibuat dengan bantuan individu dari Thailand yang menerima bayaran berkenaan untuk membawa mereka bersama beberapa individu lain dari Myanmar ke Malaysia. Menurutnya, perjalanan keluarga mereka tidak dilakukan serentak. Sebaliknya, suaminya terlebih dahulu memasuki Malaysia bersama anak sulung lelakinya berusia 14 tahun, manakala dia bersama anak perempuannya berusia 7 tahun menyusul kemudian. Katanya mereka sudah tinggal di Malaysia kira-kira 1 tahun setengah dan kini sedang berusaha mendapatkan status dengan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, media yang menyertai operasi mendapati ada warga asing cuba melarikan diri sebaik menyedari kehadiran penguatkuasa di kawasan berkenaan. Dalam operasi itu, seramai 330 individu warga asing diperiksa sebelum 248 daripada mereka ditahan untuk siasatan lanjut. Dan dari Malaysia, sesetengah penghantaran dipercayai bergerak lagi ke pasaran lain. Australia, New Zealand, Jepun, Filipina dan negara-negara lain. Namun ada satu perkara yang perlu kita fahami. Apabila kita melihat jumlah rampasan yang besar di Malaysia, itu tidak bermakna keseluruhan jumlah tersebut berjaya masuk ke pasaran Malaysia. Sebahagiannya mungkin merupakan penghantaran transit, sebahagiannya mungkin untuk pasaran tempatan dan sebahagiannya lagi mungkin sedang menuju ke negara lain. Itulah sebabnya Malaysia boleh muncul dalam begitu banyak kes dadah antarabangsa walaupun bukan pusat pengeluaran utama, dan angka rampasan menunjukkan betapa seriusnya cabaran ini. Sepanjang Januari hingga 18 Disember 2025, PDRM melaporkan rampasan sekitar 215 tan dadah dengan nilai kira-kira 3.1 bilion ringgit. Dalam tempoh yang sama, polis turut membongkar 270 sindiket dan menyerbu 19 makmal dadah haram. Angka ini bukan bermaksud 215 tan dadah itu semuanya masuk ke Malaysia untuk kegunaan rakyat tempatan. Sebaliknya, ia menunjukkan betapa besar operasi penguatkuasaan yang sedang dijalankan dan betapa luasnya rangkaian penyeludupan yang cuba menggunakan Malaysia. Persoalannya sekarang, jika Malaysia terus berada di tengah-tengah laluan perdagangan Asia dan jika sindiket semakin menggunakan laut, kontainer serta rangkaian antarabangsa, adakah Malaysia akan terus menjadi salah satu titik penting dalam peta penyeludupan dadah Asia Tenggara, atau adakah penguatkuasaan yang semakin ketat akan berjaya memutuskan laluan tersebut? Satu perkara sudah jelas. Perang terhadap dadah bukan lagi sekadar masalah satu negara. Ia sudah menjadi perang menentang rangkaian antarabangsa yang bergerak merentasi sempadan, laut dan benua. Dan Malaysia berada tepat di tengah-tengah jaringan tersebut. Apa pendapat kalian? Apakah Malaysia sebenarnya semakin menjadi transit penting dalam perdagangan narkoba di Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.